Jadi pembunuhan yang Nabi SAW sebut ni, peperangan demi peperangan ini bukan satu benda yang kita boleh cita-citakan, tuan-tuan. Kita tak boleh. Jangan ada dalam hati kita, aku nak berperang lah, aku nak berperang. Jangan, tuan-tuan. Sebab sebenarnya nikmat keamanan ni adalah kurniaan Allah yang besar untuk sesebuah negara, untuk masyarakat. Nikmat keamanan ini yang patut kita syukuri. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, walaupun berbagai-bagai penjajah datang kat tanah Melayu ni, tetap kita kekal orang Melayu, tetap orang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya jasa ulama kita dulu, jasa umarak kita dulu mempertahankan akidah kita, mempertahankan kepercayaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. والدعاء إلى الهدى ودلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وطلب سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah, dipanjangkan usia kita di dalam ketaatan kepadanya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama hadir ke rumahnya pada malam yang penuh barakah ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajipan yang diwajibkan ke atas kita. Seterusnya dapat kita sama-sama duduk di waktu yang penuh barakah, iaitu selepas solat maghrib sehingga solat isyak ini, untuk kita sama-sama menuntut akan ilmu yang tak dapat tidak bagi kita seorang Muslim menuntutinya. Antaranya kita mendengarkan kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mutiara kata daripada para ulama warathatul anbiya. Moga-moga dengan perhimpunan kita pada malam ini diampunkan segala dosa-dosa kita, dipermudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, diterima segala amal ibadah kita, dimatikan kita semua dalam husnul khatimah, sedihimpunkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdaus kelak. Amin Allahumma amin. Yang dimuliakan, dikasihi barisan ahli jawatan kuasa, salat rentak berdana, yang dikasihi, yang diraikan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah tuan-tuan, kita teruskan lagi pengajian kita di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Masuk kita ke hadis ke-24. Seperti mana biasa, saya akan bacakan dulu hadis, tuan-tuan dengar dan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yafidha al-malu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraju. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu thalathan. Rawahu Ibnu Majah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kita dapat rekod dalam 5,000 hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Dan kisah Sayyidina Abu Hurairah ni semua maklum macam mana Sayyidina Abu Hurairah ketika cuba untuk mengingati hadis-hadis Nabi, kerana tiap-tiap hari jumpa Nabi, tiap-tiap hari pun belajar dengan Nabi. Jadi banyak perkataan-perkataan Nabi, ada yang diingat, ada yang dilupa. Jadi Sayyidina Abu Hurairah jumpa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertanyakan tips
kan, macam mana cara nak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi beritahu macam mana? Nabi kata setiap kali kau dengar perkataan aku, ketika kau duduk dalam majlis aku, mendengar perkataan aku, bentangkan kain. Kain maksudnya ni mungkin selendang ke apa saja yang kain kita bawa, bentangkan waktu belajar tu, bentang, dengar sampai habis, kemudian habis je majlis, tekuk dekat dada, ambil ni tekuk di dada, kan? Kata Sayyidina Abu Hurairah, selepas daripada apa yang Nabi ajarkan tu, tips yang Nabi bagi untuk ingat tu, Sayyidina Abu Hurairah buat, ingatan Sayyidina Abu Hurairah tentang hadis Nabi tu sangat kuat. Jadi kita nampak benda tu walaupun ianya sekadar seperti apa, satu perbuatan kan, tapi benda ni sebenarnya pergerakan, setiap apa yang kita bergerak padanya ni, dia dipanggil sebagai tafaul, kan? Ibaratnya kita menadah akan hamparan untuk kita mengambil hidangan. Ilmu tu hidangan, kan? Diletakkan pada hamparan tersebut dan kemudian dia dimasukkan ke dalam dada kita. Itu tafaul, tuan-tuan. Dan ianya memberi faedah, diamalkan oleh penuntut ilmu untuk mendapat faedah tadi tu. Kuat hafazan, kuat ingatan dalam pelajaran. Kalau yang lelaki ada ni lah, kalau yang perempuan dia terlekung dia tu kan. Bila dah habis tu, dia niat lah kan, bila habis tu dia ni kan. Itu antara perkara-perkara yang kita lihat dalam agama ada diajarkan. Ada banyak faedah dekat situ. Baik, Sayyidina Abu Hurairah ni ketika meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Hurairah juga ada beritahu dalam satu hadis, dan Sayyidina Abu Hurairah memberitahu yang dalam hadis Nabi ni, pada dia tu, ketika Sayyidina Abu Hurairah ada antara orang yang paling banyak menghafaz hadis dan meriwayatkan hadis, pada Sayyidina Abu Hurairah tu ada dua bahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bahagian kata Sayyidina Abu Hurairah, aku telah sampaikan kepada kalian. Maknanya apa yang telah disampaikan, mungkin 5,000 ataupun lebih daripada 5,000. Yang kita rekod sekarang sikit daripada apa yang sebenarnya telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis, menyampaikan satu bahagian tu kepada kita semua. Kemudian dikatakan kepada sahabatnya, satu bahagian lagi aku simpan. Kerana jikalau yang satu bahagian ni aku sebarkan, sudah pasti akan dipotong tengkuk aku ni. Sebab apa? Sebab sebahagian lagi disebutkan oleh ulama itu berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Tentang fitnah akhir zaman. Dan kita tahu yang Sayyidina Abu Hurairah pernah doa dan didengari oleh sahabatnya. Sayyidina Abu Hurairah kata, ya Allah, matikan aku sebelum tahun 60. Sebelum tahun yang ke-60. Sebab apa? Sebab tahun 60 tu ada fitnah yang berlaku, kan? Fitnah yang berlaku di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak dia terkena fitnah tersebut atau termasuk dalam golongan fitnah tersebut. Dari mana dia tahu? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disimpankannya. Itu fitnah. Okay, jadi antara yang disampaikan kepada kita, inilah antara riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, la taqumus saah, tidak akan berlaku hari kiamat, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta, sehinggalah yafidal malu, sehinggalah berlimpah ruah harta kekayaan, sampai harta kekayaan tu berlimpah ruah. Yang kedua, watadharal fitan, dan sehingga tertimbullah fitnah-fitnah. Apa tu fitnah? Fitan tu jamak bagi fitnah, plural bagi fitnah. Jadi fitnah tu satu fitnah, satu ujian. Fitan tu banyak ujian. Bila kata fitan ni atau fitnah tu maksudnya ujian-ujian yang menggugat iman. Kalau fitnah yang dinisbahkan kepada peperangan, fitnah itu adalah peperangan yang berlaku antara sesama Islam. Kemudian Nabi kata kat sini, watadharal fitan, kan? Akan terzahirlah fitnah wa yaksural haraj, dan akan banyak terjadi al-haraj. Sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal haraj? Apa tu haraj, Nabi? Sekarang kita tengok, kan?
Ini Al-Harj tu bahasa Arab tuan-tuan. Sahabat tu semua orang Arab. Macam mana sahabat boleh tanya pada Nabi? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang ketika sebelum Islam diajarkan, sebelum Islam datang, perkataan-perkataan seperti solat, seperti kiblah itu dipakai juga pada makna-makna yang tertentu, makna-makna umum. Datangnya Islam ni memberikan perkataan-perkataan setengah daripada perkataan Arab dijadikan islah dalam amalan agama. Jadi seperti yang kita belajar sekarang kan. Jadi para sahabat ni walaupun mereka alim, mereka sangat mahir, mereka hidup dalam dunia kesastraan kan. Mereka hidup di dalam perkembangan ilmu sastra yang sangat besar dalam dunia Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka sangat handal lah. Jadi mustahil mereka tak tahu perkataan-perkataan ni. Cuma sebab apa mereka bertanya tuan-tuan? Sebab mereka nak kepastian. Apa yang dimasukkan haraj oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut nas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka sedar yang ada istilah-istilah, perkataan bahasa Arab yang perlukan kepada penerangan supaya mereka dapat kefahaman yang tepat. Sedangkan mereka orang Arab. Jadi apa pengajaran kita dapat kat sini tuan-tuan? Pengajaran dia memang bahasa Arab tu ada makna yang kita boleh faham dengan satu lapis. Kan? Satu lapis faham. Kalau kita belajar bahasa Arab lah, kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tengok terjemahan. Ada perkataan yang boleh kita faham dengan satu lapis, dengan lapisan pertama, dengan kita faham secara literal, kan? Ada yang perlukan kepada pendalaman kefahaman, iaitu pendalaman kajian untuk kita dapatkan kefahaman yang betul. Seperti ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran itu kefahaman dia kita kena ambil daripada para ulama. Al-Quran kena ambil kefahaman daripada para ulama. Begitu juga dengan hadis Nabi. Kita kena ambil kefahaman hadis-hadis Nabi daripada kefahaman para ulama. Dan kita lihat juga begitulah yang kita sekarang beramal dengannya, iaitu beramal dalam agama kita kan. Contoh fiqah kita. Kan kita belajar solat kita kan. Rukun solat, sah batal solat, dan kita pun nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita kena tahu hukum hakam. Hukum hakam berkaitan dengan puasa. Kena tahu sah batal berkaitan puasa. Apa yang mengesahkan puasa, apa yang boleh membatalkan puasa tersebut. Tu kita kena tahu. Daripada mana pengetahuan kita dapat tu? Iaitu daripada kefahaman yang ulama-ulama rumuskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kefahaman mereka dapat itu bukan sekali tengok je ayat Al-Quran mereka faham macam tu, tak tuan-tuan. Rujukan mereka banyak. Imam Ahmad bin Hanbal tu ada riwayat mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab yang menyebut Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafaz atau memiliki sanad hadis Nabi sebanyak 1 juta sanad. 1 juta tuan-tuan. Ya betul, kiraan sanad ni, satu sanad, contoh mungkin hadis dia satu je yang sama matan hadis dia. Contoh innamal a'malu binniyat kan, satu hadis. Tapi dia ada 5 sanad. Jadi dikira 5 hadis. Dia macam tu. Tapi nak dapat juga 1 juta tu bukan sikit. Mereka menghafaz ataupun mereka memiliki banyak rujukan-rujukan untuk mengeluarkan hukum-hukum dengan keilmuan yang mereka ada, keahlian yang mereka ada. Itu bukan semudah yang kita tahu. Bukan semudah itu. Bukan sekarang kita kata, oh ada hadis Nabi kata Nabi SAW cium isterinya kemudian bangun terus solat. Dan Nabi SAW mengalihkan kaki Sayyidina Aisyah dan teruskan solat tanpa berwudu. Terus kita rumus sentuh perempuan tak batal wudu. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Dia bukan macam tu. Ataupun sentuh isteri tak batal wudu. Dia bukan macam tu. Kita berlandaskan apa yang telah ulama simpulkan.
Ulama madhab Syafi'i simpulkan lelaki dan perempuan kabiran ajnabiyan, yang dewasa dan juga yang ajnabi, bukan mahram, bila bersentuhan batal wuduk. Mazhab lain tu terpulang kat dia kan? Ada mazhab Hanafi, sentuh perempuan tidak akan batal wuduk mutlakan. Ada hadis dari mazhab Maliki, sentuh perempuan selagi tak bersyahwat tak batal wuduk. Kerana apa? Kerana kefahaman mereka daripada ayat Al-Quran dan juga istilah-istilah yang mereka ambil di dalam hadis-hadis yang mereka hafaz. Jadi ketika kita beramal dalam amalan-amalan agama ni, kita kena ada rujukan. Dia bukan sesemudah dengan kita kata dalam hadis sahih ada, terus kita simpulkan kita ikut hadis sahih. Bukan macam tu tuan-tuan. Bukan macam tu cara-cara beramal dalam agama. Jadi di sini ketika Nabi SAW beritahu sahabat takkan berlakunya kiamat sehinggalah harta berlimpah ruah, kemudian berlaku fitnah, dan kemudian banyak berlaku al-haraj. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan haraj tu? Apa kata Nabi SAW? Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. 3 kali Nabi ulang. Al-qatlu tu pembunuhan, ataupun bahasa kita peperangan. Istilah yang digunakan kat sini adalah peperangan. Sebab peperangan tu menghasilkan, mematlamatkan kematian, pembunuhan, kan? Jadi al-qatlu, 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 qatlu, pembunuhan yang banyak. Waktu bila ni tuan-tuan? Waktu bila ni? Waktu yang mula-mula sekali berlaku lepas Nabi sebut ni, yang pertama sekali berlaku adalah lepas wafat Nabi SAW. Lepas Nabi wafat, apa yang berlaku tuan-tuan? Umat Islam hidup dengan mewah, kan? Nabi kata dalam satu hadis yang kita sebut sebelum ni, Nabi SAW kata, Nabi tanya kepada sahabat, macam mana keadaan kalian bila kalian berpagi-pagi pakai pakaian? Ni Nabi tanya sahabat, satu hari nanti macam mana kalian rasa bila satu hari nanti lepas aku meninggal nanti, kalian akan pakai pakaian, pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Kalian akan makan makanan satu hidangan yang dihidangkan, kemudian habis hidangan tersebut diangkat hidangan tu, diletak hidangan yang lain. Ya. Kemudian Nabi kata, macam mana pula rasanya kalian bila mana kalian jadikan rumah-rumah kalian hias rumah-rumah kalian seperti Kaabah. Seperti mana kalian menghiasi Kaabah. Maksudnya rumah dihias, dicantikkan. Jadi apa kata sahabat? Sahabat kata, oh kalau macam tu baguslah ya Rasulullah. Maksudnya waktu tu kita semua hidup mewah. Kami dah tak perlu fikir tentang nak cari rezeki lagi, makan semua. Sebab dah cukup. Jadi kami boleh fokus kepada beramal. Ni sahabat cakap tuan-tuan. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi kata, la antumul yawma khairun minkum yawma'id. Bahkan kata Nabi SAW, hari ini, kalian berada pada hari ini lebih baik daripada hari nanti. Waktu kalian mewah nanti. Waktu yang susah-susah sekarang ni, kata Nabi, lebih baik daripada hari yang kalian akan hadapi nanti dengan kemewahan tu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah dalam hadis yang kita baca ni, bila berlaku kemewahan, kan, berlimpah ruah kemewahan, Nabi meninggal dia, semua orang Islam berkembang dan harta-harta rampasan perang diagihkan, zakat diberikan, maka orang-orang Islam kaya. Zaman tu orang-orang Islam kaya, kan? Kekayaan tu. Bila banyak kekayaan, apa berlaku tuan-tuan? Fitnah. Sebab apa berlaku fitnah? Sebab semua ada di kalangan mereka nak kaya, nak kekalkan kekayaan. Contoh seperti zaman Sayyidina Uthman. Ketika zaman Sayyidina Uthman, gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Uthman di Mesir melakukan kezaliman. Ambil harta rakyat, rampas harta rakyat. Kemudian sampai khabar kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, pergi selidik. Jadi diselidik kan. Dulu tak ada SPRM kan. Pergi selidik. Tengok betul dia menzalimi rakyat. Sayyidina Uthman hantar utusan dan hantar surat untuk turunkan. Mula ditulis surat suruh turun, tak nak turun. Nampak? Fitnah kan?
Nak kekal dalam pemerintahan sebab apa? Nak kekal dalam jawatan sebab apa? Sebab kekayaan tadi. Kemewahan. Kan Nabi kata dah kaya, dah rasa, dah kecapi kemewahan tu, kemudian berlaku fitnah. Tak nak. Dia tak nak letak jawatan. Bila tak nak letak jawatan, Sayyidina Uthman arahkan askar-askar dia. Yang diketahui antaranya anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Pergi jatuhkan. Pergi paksa. Jatuhkan, tangkap, jatuhkan gubernur tu, ganti dengan gubernur yang baru. Dalam perjalanan, bersisih dia dengan seorang rombongan Sayyidina Uthman ni, bersisih dengan seorang lelaki tu bawa surat yang ada cop Sayyidina Uthman. Kemudian bila dia tengok surat tu mengatakan Sayyidina Uthman cakap dekat gubernur tu, kalau dia punya askar-askar sampai dekat sana, suruh bunuh. Sedangkan surat tu bukan surat Sayyidina Uthman pun. Surat tu adalah surat layang. Surat yang direka dan dicop, guna cop palsu untuk tipu. Jadi orang-orang yang diarahkan oleh Sayyidina Uthman daripada Madinah tu nak pergi ke Mesir tu, bila dapat tahu yang Sayyidina Uthman arahkan suruh bunuh mereka, marahlah. Kan? Marahlah, seolah-olah mereka dikhianati. Sedangkan Sayyidina Uthman tak buat macam tu. Jadi berlaku fitnah. Macam mana? Sebab apa mula-mula berlaku fitnah? Sebab dah mengecapi rasa mewah tadi. Itu. Sebab tu Nabi kata mula-mula akan berlaku kiamat hinggalah kemewahan itu melimpah ruah. Kesenangan melimpah ruah. Kemudian bila dah melimpah ruah, datang fitnah. Kan? Nak kekal jawatan, jadi zalim apa semua. Dan bila nak kekal jawatan, jadi zalim, akhirnya apa yang berlaku? Wa yaqsurul haraj, berlaku peperangan. Berlaku tak zaman sahabat? Berlaku peperangan. Kan? Antara sahabat berperang. Kan? Antara sahabat berperang, antara Islam berperang, sehingga terbunuh 70,000. Di perang Siffin, terbunuh 70,000 orang Islam. Perang sama orang Islam. Fitnah tu berlaku. Dan berterusan berlaku perkara tersebut sehingga ke kata Nabi SAW, sehingga hari kiamat. Kan? Dan sekarang pun kita dah lihat dah. Jadi pembunuhan yang Nabi SAW sebut ni, peperangan demi peperangan ini bukan satu benda yang kita boleh cita-citakan, tuan-tuan. Kita tak boleh. Jangan ada dalam hati kita, aku nak berperang lah, aku nak berperang. Jangan, tuan-tuan. Sebab sebenarnya nikmat keamanan ni adalah kurniaan Allah yang besar untuk sesebuah negara. Untuk orang, untuk rakyat, untuk masyarakat. Nikmat keamanan. Ini yang patut kita syukuri. Lihat. Kalau dah perang, tuan-tuan, kita tengok dekat luar negara tu, kan? Macam mana kehidupan mereka? Yang mereka sangkakan dengan buat kerosakan ni, ataupun dengan berperang ni, mereka akan dapat apa yang mereka hajati, kan? Dapat tak, tuan-tuan? Kita tengok dekat Arab tu, kan? Berperang demi berperang tak ada, kan? Rumah hancur, anak isteri mati. Yang menceroboh tu lain lah, kan. Tapi yang berlaku antara sesama Islam, peperangan yang berlaku, contohnya perang Teluk, kan, perang antara Iraq dan Iran, peperangan-peperangan Yaman dengan Saudi, dan peperangan-peperangan antara sesama Islam yang kita lihat tu tak menghasilkan kebaikan atau manfaat kepada rakyat dan masyarakat, malah memberikan mudarat yang sangat besar. Jadi yang kita kena simpulkan dekat sini, yang pertama sekali, kita kena mensyukuri nikmat keamanan. Syukur, tuan-tuan. Kena syukur nikmat keamanan. Cara untuk mengekalkan ulama'-ulama' dulu, para umara' dan ulama'. Umara' tu siapa? Umara' ni daripada perkataan amir, iaitu yang duduk di barisan kepimpinan, kan, kerajaan. Ini umara' dan ulama'. Dua-dua berfikir macam mana cara satu negara yang kita ni, Malaysia ni, yang berbilang kaum ni nak disatukan, nak sentiap kekal dalam keamanan. Sebab berlaku peristiwa 13 Mei, kan. Itu semua sejarah-sejarah yang kita kena tahu. Dia bukan perkauman, tuan-tuan. Ini adalah sejarah yang kita kena beritahu anak cucu kita, nak beritahu bagaimana besarnya nilai keamanan tu. Bila berlaku peperangan ataupun bila berlaku rusuhan 13 Mei, apa yang berlaku dekat ni? Pembunuhan.
kan, hilang rasa selamat. Akhirnya umara dengan ulama berkumpul, berbincang, memutuskan kita kena keluarkan satu penyelesaian, solusi. Antara solusi yang dikeluarkan apa dia? Itulah rukun negara, kan, rukun negara. Semua orang Malaysia, bukan orang Islam saja, orang rakyat Malaysia mesti berpegang teguh dengan rukun negara ni. Kalau nak cakap semua rakyat Malaysia berpegang teguh dengan rukun iman, tak kena pula kan, sebab ada orang ni. Jadi mereka buat rukun, mereka buat simpulkan satu rukun negara. Jadi rukun negara ni dalam tu ada apa? Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan kan. Jadi macam mana nak bagi rakyat Malaysia sedar, semua, tak kisah apa kaum, kena sedar. Dalam Malaysia ni ada kaum yang diangkat. Siapa dia? Tuan tanah lah. Mestilah tuan tanah lebih dimuliakan, kan? Dekat mana-mana pun, kalau kita datang kat tempat orang, mesti kita menghormati orang tu, menghormati cara hidup orang tu, kan? Menghormati peraturan orang tu, mana pun kita pergi, dalam agama pun ataupun dalam etika kehidupan ke, itu semua kita dah sedia maklum, kan? Kalau dalam agama, kalau kita pergi, siapa pun kita, besar mana pun serban kita, alim mana pun kita, kalau kita pergi rumah orang tuan rumah tu lebih berhak untuk jadi imam daripada kita. Melainkan kalau dia izinkan, dia kata dia jemput kita yang jadi imam, tak apa. Tapi kalau tak, dia lebih berhak untuk jadi imam. Sama juga ketika mana kita ni ulama besar, kan, datang di belakang kita sultan sebenarnya lebih berhak untuk jadi imam. Ulul amri lebih berhak untuk jadi imam, lebih berhak untuk kehadapan mengimamkan jemaah daripada orang-orang yang alim ulama yang ada tu. Itu kedudukan. Sebab apa? Menghormati tuan punya. Agama pun ajar, dia bukan masalah resis ke atau ni, tak. Ini yang agama ajar. Malah Nabi SAW pernah, ketika Nabi nak wafat ni, Nabi ada bagi satu pesanan kepada sahabat. Kemudian Nabi wafat. Bila Nabi wafat dekat mana? Mekah ke Madinah, tuan-tuan? Dekat Madinah. Bila Nabi wafat kat Madinah, orang-orang yang sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, rapat dengan Nabi, adalah sahabat-sahabat daripada Muhajirin yang berasal di Mekah. Jadi mereka sibuk dalam menguruskan urusan kewafatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, orang-orang Islam yang lain, mereka pun meratapilah, maksudnya mereka pun bersedih dengan kewafatan Nabi. Cuma mereka nak Nabi itu, lepas Nabi wafat, mesti ada pengganti supaya agama kekal ditakbir dan dijaga. Madinah kekal ditakbir dan dijaga. Jadi orang-orang penduduk Madinah ni, orang-orang Ansar ni, dia kata apa? Dia kata sama mereka, dia kata oleh kerana Nabi meninggal dekat Madinah, jadi kita lah yang jadi pemimpin, iaitu kitalah yang menggantikan Nabi SAW dalam memimpin Madinah ni, sebab kita orang Madinah. Betul lah kan, kalau kita fikir, logik lah. Sebab dia orang Madinah. Cuma tinggal lagi, ketika mereka sedang mengumpulkan orang untuk berbai'ah tu, datang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa Sayyidina Abu Bakar datang, kemudian Sayyidina Umar kata kepada mereka, kepada orang Ansar, bukankah Nabi dah berpesan pemilik kepimpinan umat ini adalah kaum Quraisy? Nampak? Itu Nabi pesan. Bila mereka dengar hadis Nabi itu, mereka pun percayalah, sebab memang mereka pun dengar Nabi cakap tu, kan? Dan mereka tersedar. Apa mereka buat, tuan-tuan? Adakah mereka lawan? Ni semua murid Nabi, semua beriman pada Nabi, semua orang-orang kepercayaan Nabi. Jadi apa mereka buat? Mereka menyerahkan pemerintahan tu atau kuasa tapuk pemerintahan pengganti Nabi itu kepada orang Quraisy, iaitu orang Mekah. Mereka bagi. Sebab ada nas daripada Nabi SAW. Kalau tak ada nas daripada Nabi, mereka orang Ansar memang fikir apa? Kita
tanah kita, kitalah jadi pemimpin. Logik lah kan, betul lah daripada sudut ni pemilik tanah. Tapi sebab ada nas daripada Nabi, jadi para sahabat akur. Para sahabat kata, kalian pilih daripada kalangan kalian Quraisy untuk jadi pemimpin. Jadi diangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi, khalifah Nabi. Khalifah tu maksud pengganti Nabi, pengganti selepas Nabi. Kemudian mereka menadah tangan untuk berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Jadi dalam Islam dah sedia maklum, dan dah sedia maklum tentang kedudukan. Setiap kaum tu ada yang diangkat kedudukan dia. Begitu juga dengan kita, sudah tentulah di Malaysia ni diangkat kedudukan dan keistimewaan kepada orang Melayu kerana kita tuan tanah. Bukan resis, tuan-tuan. Kalau kita resis, agama lain tak boleh beramal dengan aman, kan, dengan harmoni. Kita tengok takkan berlaku perbezaan kaum, tidak akan berlaku perbezaan agama, tidak akan berlaku perbezaan bangsa di tanah air kita. Tapi kita lihat mereka dapat beramal dengan amalan-amalan mereka, maksudnya mereka dapat melakukan ritual-ritual keagamaan mereka tanpa ada halangan. Cuma kena faham rukun negara tu, perlembagaan tu, kan? Kena faham perlembagaan, maksudnya ada hak-hak keistimewaan orang Melayu yang mereka kena akur. Itu cara dia. Untuk apa? Untuk kekal keamanan, untuk kekalkan. Orang Melayu ni dia sekarang tak apa, kita ikut kan. Kan kita sedia maklum kan, Melayu ni terkenal dengan apa? Amukan Melayu kan. Amukan orang Melayu. Bukan kata kita ni akan bertindak dengan tindakan yang luar daripada batasan, cuma menjaga hak itu lebih utama daripada membiarkan hak tu diambil tanpa rela. Dan itulah salah satu daripada maqasid syariah kita, kan? Pertama hifzuddin, menjaga agama kita, kemudian menjaga harta kita, menjaga nyawa kita. Itu semua adalah sebahagian daripada agama kita. Jadi jangan disentuh, jangan diceroboh. Perkara-perkara tersebut kena sedia maklum, semua kena faham. Siapa yang rakyat Malaysia, ada IC Malaysia, dia kena faham kedudukan tersebut, kena faham rukun negara tersebut. Bukan kita je kena faham, semua kena faham. Supaya untuk apa, tuan-tuan? Untuk kekal aman. Untuk kekalkan aman. Untuk kita, tanda kita mensyukuri nikmat keamanan ni. Dan sebab itulah kita tak boleh bertindak sembrono, bertindak ikut nafsu, kan? Kena sabar sikit, terutama perkara-perkara yang berkaitan tentang isu keperkauman ni. Kena sabar, kena bertindak dengan matang. Sebab apa? Sebab boleh jadi mencetus kerosakan ataupun mencetus perbalahan yang boleh merugikan kedua-dua pihak, semua pihak dan semua pihak yang terlibat. Jadi nikmat keamanan tu perlu dijaga. Kita kena syukur. Lepas solat kita syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah bagi nikmat. Ni dapat datang surau ni nikmat, tuan-tuan. Dan zaman komunis masuk Yaman, zaman komunis masuk negara-negara Islam dululah kan. Dulu kita tengok sejarah-sejarah. Saya pasal pengalaman saya belajar di Yaman, jadi saya tahulah macam mana komunis bila masuk Yaman, apa yang berlaku. Kan? Ulama-ulama ditangkap dan dibunuh. Orang-orang yang nak mengekalkan hak akan dibantras, kan? Akan dilenyapkan. Jadi mereka cuba untuk mengubah pendirian agama. Kadang bagi mereka agama adalah penghalang. Begitu juga dengan penjajahan, pengalaman kita, kan? Penjajahan yang datang ke negara kita dan negara-negara sekitar kita. Itu kita kena sedar. Macam mana negara-negara kita ni, kalau kita tahu daripada Sumatera sampai ke Kepulauan Filipino tu asalnya semua orang Islam, Melayu yang beragama Islam. Tapi sebab datang penjajah datang, di kalangan kita ni ada yang lemah dan akhirnya diubah agama. Ubah terus kepercayaan, ubah terus agama, ubah terus identiti. Nama anak pun dah tak ada ikut nama yang ikut nama kepulauan tu, ikut nama-nama penjajah.
Nak tukar terus identiti. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, walaupun berbagai-bagai penjajah datang kat tanah Melayu ni, tetap kita kekal orang Melayu, tetap orang Islam. Itu patut kita syukuri tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya jasa ulama kita dulu, jasa umara kita dulu mempertahankan akidah kita, mempertahankan kepercayaan kita. Itu yang kita kena syukuri. Baik, kita lihat keterangan daripada musannif. Katanya keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Harta benda melimpah ruah, banyak alat-alat moden. Ini cerita pasal zaman sekarang lah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur, sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Kita pun tahu kan macam mana hebatnya kemodenan atau teknologi pada zaman era sebelum perang dunia pertama kan. Daripada zaman Empire Osmaniyah sehinggalah kejatuhan Empire Osmaniyah dan penguasaan Eropah dan Barat. Itu sebab apa? Perang tu, teknologi tadi dihasilkan oleh Barat dan Timur sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Maka oleh kerana itu ramai orang berlumba-lumba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah rebutan pasaran yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Itu sebab berlaku perang dunia pertama dan kedua tu. Dari hari ke hari peperangan berkobar dengan tidak henti-hentinya, padam di suatu tempat, menyala pula di tempat lain, satu sama lain saling cakar-mencakar. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Padahal teknologi dan kemajuan tidaklah bertentangan dengan Islam. Kemajuan dan teknologi itu tak bertentangan dengan Islam, asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh pada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan, teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini adalah berdasarkan kepada kebendaan dan berlandaskan kepada kepentingan peribadi dan mengikuti hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi dan kemajuan itu telah digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Ini kita kena faham tuan-tuan. Kelihatannya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini sehinggalah sampai ke titik akhir, iaitu kiamat. Jadi kita kena faham. Jadi rumusan ataupun kesimpulan daripada hadis ni, kan, bila kita dah dapat tahu fitnah yang akan berlaku, jadi kita kena tahu macam mana cara solusi dia. Kita ataupun generasi selepas kita tidak akan jadi kuat nak mempertahankan agama ni, mempertahankan tanah air dia, melainkan dia kukuh pendirian dia, agama dia. Jadi kita dapat lihat macam mana kejayaan-kejayaan umat Islam mempertahankan tanah air dia dan mempertahankan agama dia. Mereka menggabungkan 3 elemen penting dalam pertama sekali dalam kefahaman agama mereka, iaitu yang pertama apa dia? Akidah. Yang kedua adalah fiqh, dan yang ketiga adalah tasawuf. Ini 3 elemen penting tuan-tuan yang kita tak boleh buang. Buang salah satu daripadanya membuatkan seorang itu hidup dalam keadaan tempang. Bila dia tempang, dia perlukan apa tuan-tuan? Dia perlukan tongkat. Maksud dia perlukan sandaran. Jadi kalau tongkat yang diberi itu adalah tongkat yang rapuh, maka dia akan jatuh. Tetapi kalau seseorang ataupun satu-satu generasi itu telah diperkuatkan dengan 3 tadi tu, kan? Tiga perkara tadi, insya-Allah semua perkara-perkara yang lain akan turut dipertahankan. Agama dia, kan, tanah air dia, maruah dia akan dijaga, akan terjaga. Jadi memang apa-apa pun tuan-tuan, penyelesaian dia yang pertama kembali kepada agama balik. Kita tak ada masalah untuk kita hantar anak kita ke universiti. Kita hantar anak kita ke tempat-tempat pendidikan moden yang menghasilkan imbalan balik dalam aspek kehidupan duniawi. Bukan masalah, tak jadi masalah pun. Tapi mesti mereka ada 3 ni. Supaya apa? Supaya setiap apa yang mereka jadi arkitek ke, mereka jadi engineer ke, mereka jadi doktor ke, mereka jadi ustaz sekalipun, ataupun mereka menjadi
jurutera ke, mereka akan berdiri teguh kepada di landasan agama yang sebenar. Maka setiap orang akan melaksanakan tugas-tugas amanah-amanah yang dipikul, iaitu dilihat sebagai satu amanah agama, bukan untuk memenuhi keperluan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan untuk memenuhi hawa nafsu semata-mata. Jadi back to basic, kan? Bukan kata kita tinggalkan, jangan bagi handphone dah, kita tak ada benda tu, sebab benda tu dah jadi amalan zaman sekarang ni, kan? Cuma kita kena kekalkan ataupun kita kena kembalikan balik apa yang telah diajar oleh agama, untuk mereka menggunakan apa yang ada di tangan mereka sekarang ni, apa yang ada dekat zaman kita sekarang ni, guna pada tempat yang betul. Jadi semua ni tugas siapa, tuan-tuan? Bukan tugas saya seorang, tugas semua, kan? Tugas semua. Tuan-tuan ada di pejabatlah tuan-tuan, dengan jabatan tuan-tuan tu, dengan jawatan tuan-tuan itulah tuan-tuan guna untuk agama, kan? Kalau semua mengambil amanah ni, tanggungjawab ni, insya-Allah kita akan kekal lagi, kan? Generasi 2, generasi 3 generasi kita masih lagi berpegang teguh dengan ajaran Islam, ataupun boleh sampai ke cucu cicit kita, kan? 5 generasi, 7 generasi lagi boleh kekal dalam keadaan pertama Islam, yang kedua masih memiliki tanah air ni. Itu yang kita kena ajar kepada anak-anak keturunan kita. Setakat tu dululah, kan, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan ini perkara yang sangat penting, yang tak dapat tidak kita kena sedar, iaitu untuk kita kekalkan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Kita jangan terlalu lemah sehingga biarkan orang pijak atas kita, dan kita jangan terlalu keras sekira-kira kita tidak matang dalam mengurus kemarahan kita. Sebab apa? Sebab yang penting sekarang kita nak jaga nikmat keamanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusahmina wa tar wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.